Dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kepada para pendengar dan kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Seperti biasa, kita akan kongsikan cerita-cerita ataupun pengalaman seram kepada pendengar semua. Kita terus bersambung ke episod 5 dengan tajuk yang akan diceritakan, iaitu Darah yang Tak Sempat Kering. Dan seperti biasa, kisah yang akan diceritakan ini berepisod dan harap kepada pendengar semua mengikuti kisah dan perjalanan episod yang akan diceritakan. Jadi sebelum kita meneruskan bercerita tentang kisah ni, yang mana belum mendengar cerita-cerita yang lain, boleh tekan profil channel dan masuk ke halaman dan pergi ke playlist yang disediakan. Sebelum kita teruskan dengan cerita ni, seperti biasa, boleh tekan butang like dulu, dan kepada yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan loceng di bawah supaya dapat notification dan tak ketinggalan video terbaru nanti. Jadi seperti biasa, kita teruskan dengan cerita ni. Aku masih berdiri di situ. Kaki rasa berat macam dipacak ke tanah. Apa yang Pak Teh sebut tadi tentang sumpah tu bukan sekadar cerita orang tua. Ia nyata. Dan benda tu tengah perhati kami. Jangan gerak. Suara Pak Teh perlahan tapi tegas. Aku tak berani toleh. Tapi aku tahu sesuatu ada di belakang aku. Nafas dia kasar, sejuk, busuk tanah lembap bercampur darah lama. Din pula dah mula gelabah. Aku rasa kita kena keluar dari sini sekarang. Diam. Pak Teh terus potong. Suasana jadi sunyi. Hanya bunyi angin hutan yang perlahan. Dan satu lagi bunyi. Bunyi ayam. Tapi bukan ayam biasa. Bunyi itu datang dari arah yang sama dengan benda di belakang aku. Aku telan air liur perlahan-lahan. Aku kuatkan diri untuk berpaling. Dan bila aku toleh, jantung aku macam berhenti. Ayam hutan hitam tu berdiri tak sampai 2 langkah dari aku. Tapi kali ni, dia bukan sekadar ayam. Matanya merah menyala. Paruh dia berlumuran darah. Bulu dia kembang tapi ada sesuatu yang tak kena. Seolah-olah di celah bulu tu ada kulit manusia. Dan di belakangnya, lelaki tua tadi berdiri tegak. Mata dia terbuka luas tapi kosong. Dia dah pilih. Lelaki tua tu bersuara perlahan. Aku pandang Pak Teh. Wajah dia berubah. Apa maksud kau dia dah pilih? Lelaki tua tu senyum. Penjaga tak pernah mati. Dia cuma berpindah. Aku rasa sejuk menjala dari kepala sampai ke kaki. Berpindah? Macam mana? Lelaki tua tu angkat tangan dan tunjuk ke arah Din. Din terus tersentak. Oi, kenapa aku? Pak Teh terus tarik aku ke belakang. Jangan pandang mata dia, Din, tunduk. Tapi dah terlambat. Din kaku. Matanya tepat memandang mata ayam hitam tu. Dan perlahan-lahan muka Din berubah. Aku nampak jelas. Kulit dia mula pucat. Bibir dia bergetar. Mata dia makin merah. Din, oi Din. Aku cuba tarik dia tapi Pak Teh tahan aku. Jangan sentuh dia. Kenapa pula? Pak Teh pandang aku dengan wajah serius. Kalau sumpah tu dah mula, siapa sentuh dia boleh kena sama. Aku terdiam. Di depan kami, Din mula ketawa perlahan. Korang lambat. Suara Din bukan suara dia lagi. Lebih dalam, lebih kasar. Apa benda ni, Din? Sedar, Din. Dia pandang aku dan senyum. Senyuman tu bukan milik manusia. Penjaga tak pernah mati. Ayam hitam tu melompat ke bahu Din. Dan peliknya, Din tak buat apa-apa. Dia biar saja. Malah, dia angkat tangan dan belai ayam tu perlahan. Macam tu, benda tu milik dia. Aku rasa loya. Pak Teh, kita tak boleh biar macam ni. Pak Teh tarik nafas panjang. Kita kena patahkan sumpah tu sekarang. Kalau tak, Din hilang terus. Macam mana? Pak Teh pandang sekeliling hutan. Mesti ada tempat asal dia. Tempat sumpah tu bermula. Lelaki tua tu ketawa perlahan. Kau ingat kau boleh hentikan benda yang dah hidup beratus tahun? Pak Teh tak jawab. Dia capai sesuatu dari dalam beg. Segenggam tanah. Dibungkus kain kuning. Ini tanah kubur lama. Kalau sumpah ni dari roh penjaga, tanah ni boleh lemahkan dia. Aku angguk walaupun aku sendiri tak yakin.
Din atau benda dalam badan Din mula melangkah ke arah kami. Keluar dari kawasan aku. Setiap langkah dia bunyi macam ranting patah. Tapi bukan dari tanah, dari dalam badan dia sendiri. Pak Teh berdiri di depan aku. Kalau apa-apa jadi, kau lari. Aku tak tinggal kau. Kau kena hidup. Belum sempat aku jawab. Din meluru laju, tak macam manusia. Pak Teh campak tanah tu ke arah dia. Angin macam berhenti. Dan bila tanah tu kena badan Din, dia menjerit. Jeritan yang bukan dari tekak manusia. Ayam hitam tu terbang, berkepak kuat. Bunyi sayap dia macam bisikan. Banyak suara, serentak. Din jatuh ke tanah menggeliat. Aduh panas. Suara dia kembali sekejap. Aku tak nak. Aku terus meluru ke arah dia. Pak Teh tak sempat halang. Din, pegang aku, ha? Din capai tangan aku. Pegangan dia kuat, terlalu kuat. Jangan bagi dia ambil aku. Tolong. Aku tarik dia. Pak Teh, cepat. Tapi belum sempat kami bergerak. Lelaki tua tu muncul depan kami. Lebih dekat. Lebih jelas. Dan kali ini, muka dia mula berubah. Kulit dia merekah. Mata dia keluar darah. Dia dah jadi milik aku. Pak Teh angkat suara. Kalau kau penjaga, kau tahu hukum, kau tak boleh ambil tanpa izin. Lelaki tua tu ketawa. Dia yang bagi diri dia. Aku pandang Din. Dia masih menggigil. Bila? Lelaki tua tu tunduk sedikit. Bila dia pandang mata aku. Pak Teh diam. Aku faham. Itu yang Pak Teh cuba elak tadi. Sumpah tu. Bermula dari pandangan. Pak Teh genggam tanah yang tinggal. Kita belum kalah lagi. Dia tarik aku. Kita kena cari sempadan kawasan ni. Selagi kita dalam kawasan dia, kita lemah. Aku angguk tanda faham. Kami tarik Din perlahan-lahan bergerak ke arah luar. Ayam hitam tu masih berlega di atas kami. Tak serang, cuma perhati seolah-olah menunggu. Setiap langkah berat, hutan makin gelap. Dan tiba-tiba, aku nampak sesuatu di depan. Satu batu besar dengan ukiran lama. Pak Teh terus berhenti. Itu dia. Apa tu? Sempadan. Aku rasa harapan mula muncul. Kalau kita lepasi itu, belum sempat aku habiskan kata, Din tarik tangan aku kuat. Jangan. Aku pandang dia, mata dia kembali merah. Kalau aku keluar, dia ikut. Aku terus kaku. Maksud kau, dia dah dalam aku. Pak Teh pandang Din lama. Dan buat keputusan yang aku tak sangka. Kita kena tinggalkan dia. Aku terus marah. Tak boleh. Kalau dia keluar, sumpah tu keluar sekali. Jadi kita nak biar dia mati? Pak Teh diam. Din pula tersenyum. Tak apa. Dia lepaskan tangan aku perlahan. Kalau aku hidup pun, aku bukan aku lagi. Aku rasa dada aku ketat. Din, jangan cakap macam tu. Dia pandang aku. Dan untuk kali terakhir, mata dia kembali normal. Aku minta maaf. Aku nak tarik dia balik. Tapi tiba-tiba, ayam hitam tu menjunam turun terus ke arah Din. Dan dalam sekelip mata gelap, aku tak nampak apa-apa. Hanya dengar jeritan Din. Dan suara lelaki tua tu. Penjaga baru telah lahir. Bila penglihatan aku kembali, Din dah tiada. Hanya tinggal ayam hitam tu berdiri di atas batu sempadan memandang aku. Dan aku bersumpah, tiba-tiba dalam mata dia ada wajah Din.